katanya sifu-sifu saya. Cuma ada dua golongan orang yang tak nak buat simpanan emas. Dua sahaja. Pertama, tak ada duit, kita tak boleh buat simpanan emas. Itu pertama. Kedua, tuan-puan, kita ni banyak duit tapi tak tahu manfaat ilmu emas. Kita juga tak akan buat simpanan emas. Cuma ada dua sahaja. Itu kata-kata daripada sifu-sifu saya sepanjang saya belajar ilmu keuangan berkenaan dengan emas. Katanya mentor saya, Tuan Zulkifli Syafi'i, penulis buku Wak Emas Misi Bebas Hutang. Masalah keuangan ni tuan-puan cuma ada dua. Pertama, tak boleh menyimpan. Kedua, apabila tak boleh menyimpan akan datang penyakit kedua, iaitu suka buat hutang. Jadi kalau tuan-puan langsung tak boleh menyimpan sekarang, kena berhati-hati. Hanya masa untuk kita buat hutang jahat. Jadi untuk kita elak kurangkan penyakit suka buat hutang jahat ni tuan-puan, kita hadirkan dalam diri habit menyimpan. InsyaAllah sekurang-kurangnya kita dapat kurangkan penyakit suka buat hutang jahat. Tuan-puan, hutang ni bukan membuatkan kita kaya. Hutang akan merosakkan masa depan kita. Hutang akan membuatkan kita semakin miskin. Saya nak bagi contoh kepada tuan-puan. Dengar baik-baik. Contohkan kita buat hutang 10,000. Kita ikat masa dalam masa 10 tahun. Walaupun waktu itu belum sampai lagi, belum lagi kita lalui, tapi kita dah pun tahu bila hutang itu akan habis dibayar. Maksudnya kita dah pun rosakkan masa depan kita selama 10 tahun. Untuk kita kurangkan penyakit suka buat hutang jahat tuan-puan, kita hadirkan dalam diri ini habit menyimpan dulu. Lahirkan dalam diri, insyaAllah kita dapat kurangkan. Tak boleh menyimpan dalam bentuk duit, jangan teruskan. Kita buat tabungan emas, sebab emas ubat paling mujarab dalam kaedah menyimpan. Simpanan untuk dilupakan, forgotten saving. Tuan-puan, katanya mentor saya kan, setiap kita ni kalau boleh, setiap individu mesti ada tabungan yang dinamakan untuk dilupakan. Tabungan emas, sebab emas tak ada nombor. Hilangnya nombor pada duit, kita hilang rasa berduit. Tabungan emas kita ni bertahan lama. Susah nak terguna kepada benda-benda yang tak ada faedah. Contoh macam gini tuan-puan. Tuan-puan tengok sofa rumah tuan-puan tu buruk. Tuan-puan tak ada duit lagi ni, cuma ada item 10 gram sahaja. Tuan-puan mula berfikir, takkanlah nak jual emas, nak tukar sofa baru. Nantilah ada duit baru aku tukar sofa baru. Akan ada dalam diri ni, akan lahir dalam diri ni tuan-puan, tempoh bertahan. Sebab tu emas susah sangat nak terguna kepada benda-benda yang tak ada faedah. Sebab tu kita kena buat tabungan emas, insyaAllah. Mengurangkan sifat boros dalam belanja, mengekalkan kuasa beli jangka masa panjang, mengelakkan diri keluarga kita jatuh miskin secara tiba-tiba. InsyaAllah tuan-puan, kita kena usaha dulu, baru kita tawakal. Itu baru betul. Jadi tuan-puan, yang belum follow lagi saya boleh follow. Yang belum ada lagi akaun emas, pergi saja dekat profile TikTok saya tu, buka saja akaun emas secara percuma. Saya bantu sebaik mungkin.